cun lagi. Tapi yang ni masih standard. Yang ni dah buat sikit. So jom kita pusing jap. Pusing jap tengok. Okay, yang macam ni aku dah tukar sport rim kereta lah. Aku dah tukar rim 18 ET38 ET38 lah, betul lah, ET38. Yang tu standard lagi guys. So jom kita tengok bahagian belakang. So belakang dia macam ni. Look belakang dia macam ni. Dia ada ubah sikit lah look belakang dia. Yang ni dia banyak pada curve, yang ni banyak pada tajam-tajam lah. So, kalau korang tengok, yang ni lampu dia tak bersambung tau. Kalau original punya lampu tak bersambung lah. Tapi aftermarket ada jual juga. Yang ni lampu dia bersambung, panjang, memanjang. Dan spoiler dia, yang ni macam tu, dia lepeh.